Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okay. Semalam baru je sampai daripada Kulim, daripada Unit KL Kulim. Saya tergerak nak buat video malam ni sebab saya takut saya lupa tentang satu kes semalam lah. Tak ada big deal sangat. Cuma saya rasa benda ni kena ambil, semua arbiter kena ambil iktibar terhadap bila game dah finish. Okay, ada satu keadaan tu, game dah declare draw, dia orang dah submit result, dan both player sambung dengan position tu main dekat DGT board. Saya ada tegur, saya datang, saya nampak dia orang hantar score sheet dan saya tegur dia orang sambung main. Benda ni agak nampak remeh, tapi benda ni agak bahaya bila mana sekiranya salah seorang tiba-tiba checkmate atas DGT board yang sedang live. So apa yang saya buat semalam, saya cakap dekat dua player ni, okay, awak dah habis game, awak dah declare dua-dua draw, okay, please stop playing on this board. Bukan saya tak bagi main dekat DGT board, tapi board tu tengah live, saya suruh dia orang sambung dekat another board. Salah satu sebab dia antaranya sekiranya ada checkmate atas board tu, keputusan boleh dinilai berdasarkan checkmate walaupun result dah hantar. Dia ada benda yang bahaya. Kalau mana-mana pengajuk atau arbiter benarkan dia orang main pada board tournament di dalam ni lah, terutama DGT board. Saya harap semua ambil maklum tentang benda ni. Dan sebab saya teringat memang ada satu kes, dia orang dah decide nak draw dua-dua, and then dia orang main. Bila main, salah seorang player tu dah advantage. Lepas tu dia orang nak salah seorang opponent dia nak start the game. Dah ni, tapi opponent yang ada advantage tu, dia nak ambil keputusan tu sebagai dia menang. Tambah-tambahan pula game tu tak ada record notation. And sekali lagi saya cakap, walaupun result dah pergi hantar, bila ada position yang boleh membuktikan game tu memang menang, ni saya cakap di atas board tournament. Apa maksud board tournament? Dia orang duduk dekat board nombor dalam line up tournament punya board, official punya result boleh tukar. So ini saya nak minta sekali lagi, mana-mana penganjur, mana-mana arbiter yang nampak ni, please stop. Minta dia orang main dekat board yang lain. Sekiranya board yang lain ujung sana draw ke apa keputusan yang sebalik daripada result tu, kita boleh anggap dia orang jajas main je lah. Okay, itu saja daripada saya untuk malam ni. Sorry lah buat video dalam kereta. Saya rasa sebab saya takut benda ni saya lupa untuk kongsikan. Semoga perkongsian ni bermanfaat pada semua. Bye.